stable. Pencapaian darah, lagi ubat apa? Kolesterol, dia akan dropkan dia punya hormon lelaki. Okay. Berapa umur suami saya? Dia muda pada saya. Nak tanya ke? Nak cakap ke? Nanti. Kira, you jangan cakap macam tu. Dia kata suami bonda lagi nampak berumur daripada bonda. You cakap macam tu lagi dia tak confident. Tahu tak? Tak apa lah, okey je. Okey je, iyalah okey. Okey. Dia tak boleh tengok uban, dia tak boleh. Kalau saya beruban, dia okey pula. Yang tak kisahlah lelaki tu, walaupun lelaki tu muda, katakanlah sebaik I sekalipun ataupun bawah daripada I, tapi lelaki tu tak sihat, you tak sesuai. Kalau lelaki tu tua umur 60 lebih. Oh, itu lagi lah. Itu you jalan 1 kilometer, dia baru ikut you belakang. Macam mana? Dia dah pergi, you dah pergi 1 kilometer, you baru follow dia belakang. Habis macam mana? You mesti tinggalkan dia. Tak boleh. Jadi itu pasal Allah ni, dia maha kaya, dia maha mengetahui. Bila dia ciptakan kehidupan manusia tu berpasang-pasangan sesuai dengan pasangan dia. Jadi jodoh I dengan you tu memang Allah dah tentukan. Orang tak boleh deny. Kita tak boleh nafikan. Inilah cuci kaki. Nak sebut cuci kaki.